Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton program Jom Tanya Doktor. Baiklah, saya selaku pengacara Jom Tanya Doktor. Hari ini kita bersama-sama lagi dengan tak lain tak bukan, kita ada tetamu di studio. Kita bawakan pakar perunding urologi Hospital Pakar KPJ Rawang, Dr. Kanta Rosiwanaidu. Apa khabar, Doktor? Okey, saya baik. Thank you. So, pada hari ini kita bawakan topik ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu bersama penonton di luar sana. Baiklah, untuk soalan pertama saya, Doktor, apakah yang dikatakan itu kelenjar prostat, Doktor? Mungkin Doktor boleh jelaskan sedikit. Silakan, Doktor. Okey, apa khabar semua penonton? Selamat sejahtera. Saya Dr. Kanta Rao. Saya pakar perunding bahagian urologi di Hospital Pakar KPK Rawang Specialist Hospital ya. So hari ini kita bertemu ni, kita nak bincang sedikit tentang masalah-masalah berkaitan dengan prostat, terutamanya prostat cancer. So berkaitan dengan soalan Encik Helmi tadi, apakah itu kelenjar prostat? Saya nak tunjuk dekat sini ya, dekat model sini, apakah itu kelenjar prostatnya. So yang ini ialah kelenjar prostat. Semua lelaki ada kelenjar prostat ni. Kedudukan kelenjar prostat ialah di bawah pundi kencing. Dan saluran kencing kita lalu di tengah-tengah kelenjar prostat ini. So ini ialah kelenjar prostat. So kelenjar prostat fungsi dia ialah menghasilkan khasiat untuk air mani yang keluar semasa pengeluaran air mani itu. Dan dia tidak ada kaitan dengan pengeluaran air kencing langsung, tetapi sebab air kencing kita melalui tengah-tengah prostat ni. So prostat ni biasanya menyebabkan gangguan pada masalah yang berkaitan dengan masalah kencing. So inilah kelenjar prostat. Okey, Doktor jelaskan tadi itu apakah kelenjar prostat. Untuk soalan seterusnya, Doktor, apakah tanda-tanda penyakit prostat yang sering dialami oleh lelaki ketika ini? Okey, so kelenjar prostat ni macam saya kata tadi, sebab air kencing kita lalu di tengah-tengah kelenjar prostat ni, biasanya gangguan-gangguan yang dirasai oleh lelaki ialah berkaitan dengan masalah kencing itu sendiri. Okey. Nombor satu, mereka akan alami kelajuan air kencing itu menjadi lebih perlahan daripada sebelum ini. Itu tanda yang paling utama kita dengar daripada orang-orang lelaki ya. Masalah kedua ialah lepas habis kencing mereka rasa macam masih ada balance, tak habis kencing. Lepas kerak kencing, itu salah satu daripada tanda-tanda yang kita rasa daripada kelenjar prostat juga. Boleh juga dapat masalah kencing berdarah dan lebih kerat bangun waktu malam untuk kencing. Dan kencing yang menyebabkan kita tak dapat tahan kencing. Maksudnya dia rasa nak kencing, dia kena cepat-cepat pergi ke tandas sebelum kencing itu terkeluarnya sendiri. So ini ialah tanda-tanda yang biasa kita dapat daripada masalah berkaitan dengan kelenjar prostat ni. Baiklah, Doktor, seterusnya, apakah pemeriksaan yang pakar urologi selalu lakukan untuk pesakit-pesakit yang datang kepada doktor di klinik? Untuk masalah prostat, tanda-tanda yang biasa kita, pemeriksaan yang biasa kita buat ialah nombor satu, kita akan buat ujian darah dulu. Ujian darah ni untuk melihat pada fungsi buah pinggang, sebab masalah ni berkaitan dengan saluran kencing. Kita nak pastikan tiada masalah dengan buah pinggang. So fungsi buah pinggang ialah ujian darah pertama kita akan buat. Kita akan test air kencing juga, sebab kelainan kencing tu kita nak tengok ada darah ataupun tanda-tanda jangkitan kuman. Tes ketiga yang kita akan buat ialah satu ujian darah yang kita panggil PSA. PSA ni ialah ujian darah khas yang kita buat untuk tengok tanda-tanda kanser prostat. Sebab bacaan darah ini sahajalah satu-satu tanda yang kita ada untuk kita suspek sesiapa tu ada kanser prostat atau tidak. Dan tes keempat yang kita akan buat ialah ultrasound. Ultrasound yang biasanya kita lihat pada buah pinggang, pundi kencing dan kelenjar prostat. Tes-tes ni semua kita akan buat bersama dengan pemeriksaan juga, di mana pemeriksaan dengan memeriksa abdomen atau perut pesakit dan pemeriksaan pada kelenjar prostat yang biasanya pemeriksaan dia mungkin tidak selesa sedikit, di mana kita perlu masukkan jari melalui saluran najis sini supaya kita boleh rasa permukaan prostat di sini untuk tengok sama ada prostat itu bengkak ataupun ada apa-apa biji-biji kelenjar pada prostat itu. Itu ialah pemeriksaan yang biasa kita akan buat untuk mereka yang ada masalah prostat. Baik, Doktor, untuk seterusnya setelah kita buat pemeriksaan tadi, kemudian apakah jenis rawatan untuk penyakit prostat di mana yang kita ketahui sebelum ini? Okay.
So prostate kita boleh ada beberapa masalah. Walaupun hari ini kita bincang lebih kepada prostate cancer, kanser barang prostate, tetapi kebanyakan pesakit lelaki yang dapat masalah prostate bukan dapat kanser. Mereka dapat apa yang kita panggil kata bengkak prostate yang benign, bukan jenis kanser ya. So biasanya bila kita dah pastikan kelenjar ni masalah dia ialah bengkak biasa, kita ada rawatan ubat yang kita boleh bagi untuk melawaskan kencing pesakit ni dan menyebabkan semua masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan pada kencing tadi kita dapat selesaikan dengan ubat sahaja. Itu kalau kita dapat pastikan kalau tidak ada kanser. Kalau kita suspek sakit ni ada kanser prostate, iaitu berdasarkan pada semua tes-tes yang kita buat tadi, yang paling penting tes bagian darah PSA. Kalau kita suspek pesakit itu ada kanser, dan kita perlu buat satu lagi ujian tambahan yang kita panggil biopsi, di mana kita perlu ambil sampel daripada prostate itu untuk kita pastikan memang ada kanser atau tidak ada kanser. Dan berdasarkan pada bacaan daripada biopsi itu, kalau kita dapat confirm benda ni memang kanser, dan kita perlu buat staging kita panggil, di mana kita perlu tengok sama ada kanser ni masih dalam kelenjar prostate ataupun ada merebak keluar. Sebab kanser pada prostate biasanya dia akan merebak sekeliling prostate ataupun dia boleh merebak kepada tulang belakang. So kita akan buat test lebih lanjut nak tengok prostate kanser ni masih lagi dalam prostate ataupun dah merebak keluar. Kalau dia masih lagi dalam prostate, dan kita boleh buat operation untuk buang seluruh kelenjar prostate ni, dan lepas kita dapat keputusan mengatakan memang tidak ada kanser di luar prostate, operation prostate macam ni boleh menyembuhkan pesakit daripada kanser prostate. Tetapi jika memang kanser ni ada merebak ke tulang, dan selepas kita buang prostate ni ataupun kita bagi rawatan khas untuk prostate macam radioterapi, kita mungkin perlu bagi ubat tambahan untuk pesakit ni untuk kita kawal kanser ni daripada merebak dengan lebih lanjut. Itu rawatan kalau ia confirm adalah kanser. Kanser. Ya. Okey, penjelasan tadi. Baik, Dr. Doktor, soalan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengurangkan risiko untuk masalah prostate ini, Doktor? Ya. Penjelasan. So sebelum kita pergi kepada masalah sakit pada prostate, kita kalau boleh nak elakkan daripada prostate ni mengalami apa-apa masalah. So kebanyakan pesakit memang nak tahu apa yang kita boleh buat nak mengurangkan risiko masalah prostate ataupun kanser prostate. So kanser prostate ni biasanya berlaku pada lelaki yang umur 50 ke atas. So kita nak elakkan daripada dapat masalah kanser, maksudnya kita kena mula rawatan kita beberapa puluh tahun sebelum tu. Kita tak ada nasihat spesifik untuk mengelakkan kanser prostate. Maksudnya tak ada ubat magic ataupun makanan special yang kita boleh ambil untuk kita tidak dapat masalah kanser prostate ni. Dia balik kepada basic yang itu ialah hidup yang sihat. Maksudnya kita kena kurangkan makanan berlemak, kurangkan makanan goreng-goreng, makan lebih makanan yang ada fiber atau serat macam buah-buahan, sayur-sayuran, kena ada exercise, dan kita kena jaga berat badan kita dan pastikan hidup yang sihat. Itu ialah advice spesifik, advice open untuk masalah, untuk mengelakkan siapa untuk dapat masalah prostate. Spesifik diet memang kita tidak ada untuk elakkan masalah prostate. So bila kita ada apa-apa tanda-tanda isu pada prostate, kita terpaksa pergi cek dengan doktor pakar yang berkaitan untuk kita pastikan kita tidak ada masalah yang lebih serius. Baik, itu saja. Banyak untuk ini saya rasa demikian tadi sedikit maklumat ataupun ringkasan tentang topik berkenaan kanser prostate, masalah prostate yang kita bincangkan tentang tadi. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Kanta atas peluang masa untuk bersama kita dalam program Jom Tanya Doktor. Baiklah, pada penonton di rumah, jangan lupa kita akan bersama lagi atau kita akan ada lagi topik-topik yang lebih menarik selepas ini. Baiklah, kepada penonton di rumah, sebelum kita berakhir program Jom Tanya Doktor kita pada hari ini, jangan lupa melalui laman web Hospital Pakar KBJ Rawang, laman Twitter, YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi di masa akan datang. Stay healthy dan juga kita cari kita. Bye.